Masalah marah di ruangan komen jarang bermula dengan keputusan besar, ia bermula dengan satu buka kunci yang kita tidak fikir panjang. Kalbu Fit. Sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Masalah marah di ruangan komen biasanya tidak datang sebagai ribut besar. Ia datang sebagai kebiasaan kecil yang kita izinkan berulang setiap hari. Masalah marah di ruangan komen ialah kelajuan. Jari boleh bergerak lebih laju daripada hati, sempat takut salah dan akal sempat menyemak. Rujukan saintifik yang baik biasanya bercakap tentang pola dan kaitan, bukan janji ajaib. PubMed Central, Review of Reviews menyebut ulasan ini mengaitkan pengalaman buruk dalam talian dengan risiko psikososial kepada orang muda. Pola memberi konteks tambahan. Maklumat salah di media sosial perlu ditangani dengan semakan sumber dan sikap tidak terburu-buru. Jadi, untuk isu marah di ruangan komen, mesejnya ialah berhenti sebelum komen, forward atau percaya. Kelajuan maklumat tidak sama dengan kebenaran. Kos lidah, akhlak dan dosa ialah perhatian yang bocor. Kita masih sibuk, tetapi perkara penting mendapat sisa tenaga. Al-Quran tidak menyebut telefon, tetapi ia membentuk cara kita menjaga pilihan. Untuk isu marah di ruangan komen, Surah Al-Isra ayat 36 menegaskan, jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu yang jelas. Untuk berubah, jangan mula dengan niat besar sahaja, mula dengan satu pagar kecil yang jelas. Tangguh komen ketika emosi naik. Buat cukup kecil untuk dimulakan hari ini, tetapi cukup jelas untuk diukur malam nanti. Pengganti kecil penting kerana hati tidak suka ruang kosong. Untuk isu marah di ruangan komen, ambil isyarat daripada surah Al-Hujurat ayat 6, prinsip tabayun. Semak maklumat sebelum menyebarkannya. Selepas itu, pilih diam sebentar, semak sumber, tulis semula dengan adab atau tidak forward langsung. Dalam isu marah di ruangan komen, komentar, forward dan sangkaan boleh tinggal lama selepas emosi hilang. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah. Hadir untuk orang yang kamu sayang. Muat turun di Play Store.